YouTube channel. In 200 meters. Surya Sabah. Surya Sabah. Fat Keys. Tepi kosong. Sedang dengan tepi. Masa tepi ada sup. Kita yang orang sudah makan. Dia orang tak pernah pada tu. Oh ya. Risau dah nak habis. Ini kita kurang faham tapi makannya ni sedap. Recommended lah. Tengok akak. Akak tengah makan. Kenapa orang buat macam tu? Akak pandang tak? Akak. Apa nama tempat dia? Kota Belut. Kota Belut. Jalan Sangkit. Jalan Sangkit. Nak gambar sebenarnya. Okey. Kau topik ni dah. Tak nak, tak apa. Pakai je. Pakailah kakak. Dia tak nampak umpah mandi. Korea mari. Oh, tukar. Turis tempatan. Ini tempatan semua. Okey. Ambil menggambar kawasan macam dekat Seoul Padi. Tapi sebenarnya nak main point dia dah Gunung Kinabalu ke situ. Jual main point dia. Tapi kita sebabkan cuaca. Bagi 8. Buruknya macam terbelok. Rambut dia. Hi guys. Alun tu nak jaga dia. Kenapa dia macam Macam perempuan yang banyak makan? Aku nak You're- seorang dia tak tengok apa. Alun. Tadi kita jalan dengan Alun, tanya jalan dengan papa. Tak nak. Dia jangan cakap nanti dia nampak kebodohan dalam video. Oh my god. I'm so sorry. Cakap kalau nak pandai kena cakap bahasa Inggeris. Okay, you have to talk in English. I know, you have to speak in English. Top 5. If you want to look smart, you have to speak in English. Oh my god. Oh. Oh, never close Supermart. So, oh my god. The smell is so good. But tapi our car cannot bring durian because durian is so smelly. Okay guys, hari ni kita tengok. Alah, kan nak ambil suara tiara nanti. Jalan-jalan. Sorry. Guys,
This place so loud. And Cakap dengan lu apa-apa, ambil duit jaga-jaga. baik duit jaga-jaga. Laki. The Kuromi is like shaky. You know? Tarik. Dia istighfar banyak. Ni semua ada. Semua ada. Untuk Ali. Okay guys, nak pergi Mari Village. Let's go. Naik jambatan dah. Wow. Oh, nature with the white clothes. Tempat simpan beras untuk pagi, di mana pagi itu beras. Baring ini yang gambar. Ini masuklah aku nak tengok. Oh, dia sudah. Ini bilik dia. Bilik dia guys. Saiz lumayan penting. Sekarang kita saiz contoh. Ikut-ikut akan jadi besar begitu kan. Alright. Saya akan dibuat daripada dulu. Ini adalah bahan. Okay. So everyone, proses pembuatan tapai Sabah sangatlah berbeza. Oh, ada ikan salai. Hati-hati mama. Oh, Ingat air. Kentang, ayam, garam. Ayam pun yang disulah bukan kita orang potong sendiri-sendiri, dan kita orang sembelih sendiri, kita beli di supermarket. Kita makan teman. Nanti dia tak ada benda. oh sedap. Ini tadi kat dalam ada beritahu 5-6 cup minum, makan satu sun kan. Jadi ini 1-2 cup per sun. So apa yang dekat dalam tu dia punya point is bahan yang sama untuk peraman yang pas. Cuma dia campur dengan air lah. So yang keluar dekat sini Yang seri. Oh, lain Untuk masalah bilik dia kita lain tapi tak ada bilik. nama besar suku ni dia berdua nama Lun Dayak dengan Lun Bawang. Lun orang berbeza dengan Lun Dayak. Bukan tak? Memang orang yang berkepala. Di mana orang percaya potong kepala musuh kamu dapat semangat daripada musuh. Kepala sehari dia sudah hasil balik dia boleh berkahwin kalau dia nak. So Menarik dengar cerita dia. sendam pun boleh bila ada lembut, ketuk, bahagian kasar ataupun yang keras, tikis, semua kulit kayu menggunakan benda yang tajam macam ni. Bila korang dah buat proses yang sama terhadap semua permukaan kulit kayu, korang nampak ada macam getah-getah kan, slimy itu. Itu adalah getah yang datang daripada kulit kayu di mana diorang nak pastikan benda tu betul-betul. Oh, satu. Dusun house ke? Rungus house ke? Betul. Bawa asap dah kita. Siapa nak kamera? Tu.
Mana? Lupa ni. Sudah ada. Potong kepala. Dapur. Ada buaian. Ni dapur campur bilik ke? Top of the warrior over here, which is the fire starter will be done by using the traditional method, which is this is bamboo. We cut into a half, make one long pole like this. Every one line over here is basically one time for them to get fire every month. Okay, so the other material for you to have is this one, which is this is basically a bamboo skin. They get right above you guys' heads over there. It's a green bamboo that they strap the outer layer to get the husk, and they place it underneath just like this. Place it into like a flat surfaces, and they will take some of the bamboo stick that already make it sharp at one-sided, and they will directly do the friction part over here. Within a few seconds, you see the ambles and the smokes will start to come out. So coming from the Rumus traditions, back then, if you don't know how to make adalah untuk satu family everyone. Semua nampak macam ni. Jadi 3 segi tu nak tengok. Lipat 3 segi. Satu, dua, tiga. Ambil. Makan juga. Dia pernah makan ah? Macam kuih roll. Sedap tak abang? Sedap tak? Sedap tak? Sedap. Macam kuih roll kan? Dan Alia gula dididihkan sekali, dapatlah air kesehatan yang sangat bagus untuk kesehatan. Ada gula sikit. Pandan dia bagus untuk insomnia. Gula macam korang tahu dia bagus untuk pencernaan. So dicampur sekali dia bagus untuk masalah tegak, sesuma, demam macam tu. Boleh minum. Alia pun suka. Dimana kalau ada kahwin rumah akan dihiaskan macam ni. Very colourful. Jadi Sebab kenapa? nasi dia, tapi yang ni nasi pada isi lah. Biasanya yang di atas tu tak ada. Lagi power sikit. Boleh juga. Okey. Ready sahaja. Woi, jalan. Mana ketua? Maju ketua. Ketua maju. Bila kita berjumpa dengan orang kampus ketua dia, kita sudah jumpa dengan orang akan layan pengunjung dengan baik. Tapi kalau dalam Orang jalan senang sih. 제가 먼저 설명하고 기다리다가 설명 끝나고 보통 보여주신다는 거 어떻게 점수를 하는지 뒷담금 어떤 게 주신다는지 소커리 예를 들면 소커리에 잡을 수 있으면 소 한 마리 라이브로 손님한테 주시는 거예요. 오케이? 그 다음에 소를 받을 수 있고 결혼도 할 수 있어요. 네, 만, kalau main di SD. Okey. Tolak lantai. 2, 1, 2, 3. Woi. Satu ingat itu. Satu dia free. Kali kedua satu dia bayar juga. Bayar dia RM10. Tak kurang. nak try supik. Mulut orang ke? Kenal you? Dia aja, nanti dia aja.
Ladies and gentlemen. You see this? Apa lagi? Mana ni? Macam mana aku nak serius nak tanya dia jangan takut. Aku. Dah sampai. Aku selesai. Kampung banyak kat tu. Diamlah. Hati-hati pegang phone. Mana ikut akak depan ni? Dah lah, akak tengok jalan. Ingatlah. Ni yang bagi tahu belah sana. Sin vida,